Assalamualaikum adik-adik. Dalam video kali ini, kita akan sambung lagi bahasa Arab UPKK. Topik kita kali ini ialah warna. Dalam bahasa Arab, warna dipanggil alwan. Jom kita belajar sama-sama. Okey, warna yang pertama ialah kuning. Dalam bahasa Arab, kuning dipanggil asfarun. Ulang sama-sama. Asfarun, kuning. Asfarun, kuning. Asfarun, kuning. Okey, warna yang kedua, oranye. Dalam bahasa Arab, namanya burtukoliyun. Ulang sama-sama. Burtukoliyun, oranye. Warna yang ketiga ialah merah. Ahmarun, merah. Ahmarun, merah. Ulang sama-sama. Ahmarun, merah. Kalau nak tahu tips-tips skor A bahasa Arab UPKK, saya ada sediakan checklist bahasa Arab UPKK percuma. Klik link di bawah video ini sekarang untuk dapatkan checklist ni. Okey, yang seterusnya warna hijau. Dalam bahasa Arab, warna hijau dipanggil akhdharun. Akhdharun, hijau. Ulang sama-sama. Akhdharun, hijau. Akhdharun, hijau. Okey, warna yang kelima ialah warna biru. Azraqun, biru. Ulang sama-sama. Warna biru dipanggil azraqun. Azraqun, biru. Azraqun, biru. Azraqun, biru. Warna yang seterusnya ialah warna ungu. Banafsajiyun, ungu. Ulang sama-sama. Banafsajiyun, ungu. Banafsajiyun, ungu. Okey, warna seterusnya adalah warna hitam. Warna hitam dalam bahasa Arab dipanggil aswadun. Ulang sama-sama. Aswadun, hitam. Aswadun, hitam. Aswadun, hitam. Okey, warna yang ke-8 adalah warna putih. Warna putih dalam bahasa Arab dipanggil abyadun. Abyadun, putih. Abyadun, putih. Abyadun, putih. Okey, seterusnya warna kelabu. Warna kelabu dipanggil romadiyun. Okey, ulang sama-sama. Romadiyun, kelabu. Romadiyun, kelabu. Romadiyun, kelabu. Okey, warna seterusnya ialah warna merah jambu. Dalam bahasa Arab, ia dipanggil wardiyun. Wardiyun, merah jambu. Wardiyun, merah jambu. Wardiyun, merah jambu. Okey, warna yang terakhir ialah coklat. Buniyun, coklat. Buniyun, coklat. Buniyun, coklat. Baik adik-adik, sekarang kita buat latihan sikit ya. Cuba jawab soalan ni. Ma hazal launu? Warna apakah ini? Okey, warna hijau. Hijau dalam bahasa Arab ahdharun. Okey, seterusnya ma launun qalamun? Apa warna pen itu? Okey, pen itu berwarna hitam. Jawapannya aswadun. Aswadun, hitam. Okey, seterusnya ma launun tufahun? Apa warna apple itu? Okey, apple berwarna merah. Jadi jawapannya adalah ahmaru, merah. Okey, soalan seterusnya, ma launul kitab? Apa warna buku itu? Buku tu berwarna biru. Jadi jawapannya azraqun, biru. Hal haza banafsajiyun? Adakah ini warna ungu? Okey, jawapannya na'am ke la? Na'am itu ya, la tu tidak. Jadi jawapannya na'am. Hal haza ahmaru? Adakah ini warna merah? Okey, jawapannya la. Sebab ni warna coklat. Coklat dalam bahasa Arab buniyun, coklat. Baik, kalau adik-adik dah boleh jawab soalan tadi, saya ucapkan tahniah. Tapi sebenarnya ada lagi soalan yang lebih mencabar yang selalu keluar dalam peperiksaan UPKK. Kalau nak tips skor A bahasa Arab UPKK, jangan lupa ambil checklist bahasa Arab UPKK percuma dekat link di bawah video ini. Dan boleh tonton video ni pula untuk belajar lagi tentang tajuk-tajuk bahasa Arab UPKK yang lain.